Tiga sebab Iran tak boleh ditakluki dengan senang. Sekarang ni Trump tengah bawa satu agenda untuk menakluki Iran. Dia nak hentikan kekuasaan Iran dekat Selat Hormuz. Walaupun dia cakap NATO ni tak berguna, sekutu dia tak berguna, tetapi Trump sekarang ini berdolak-dalik lah. Ekonomi Amerika Syarikat sekarang ni tengah menjunam, inflasi tengah naik sebab harga minyak memang kau-kau naik bergalen-galen. Harga minyaknya di Amerika Syarikat, rakyat dia tak mampu nak beli. Walaupun Trump kata yang Amerika ni pengeluar minyak, tak perlukan minyak daripada Selat Hormuz. Tetapi negara-negara lain memang nakkan minyak dan ini bukanlah cara ekonomi berlangsung. Trump mungkin akan mengambil alih Pulau Karg, salah satu pulau yang sangat penting untuk negara Iran. Dari Pulau Karg inilah 90% daripada minyak Iran diekspor. Kawasan pesisir pantai dekat Iran ni airnya tak cukup dalam. Jadi untuk kapal-kapal tangki minyak yang besar nak mendarat memang tak boleh lah. Jadi mereka menggunakan Kepulauan Karg ini. Pulau Karg ini juga bukan senang nak ditawan ya. Kalau Amerika Syarikat nak mengambil alih Kepulauan Karg ini pun, mereka harus mengambil alih segelintir pesisiran di Iran. Untuk menjaga ataupun buffer zone bagi Kepulauan Karg. Iran ni bukanlah seperti Iraq atau Afghanistan. Kalau kita lihat di Iraq, tumbangnya Saddam Hussein, negaranya jadi kacau bilau. Tetapi dekat Iran ni, pemerintahannya decentralized. Maksudnya, kalau pemimpin dia meninggal dunia pun, dia boleh diganti dengan cepat dan orang lain boleh berkuat kuasa untuk melakukan serangan balas balik. Setiap satu wilayah di Iran ni mempunyai general masing-masing, komander masing-masing yang boleh melakukan aktiviti balas balik serangan mereka tanpa memerlukan sebarang jenis kata putus daripada kerajaan pusat diorang. Iran ni adalah kawasan yang berbukit. Kita dah tahu dah, perang Afghanistan tu Amerika Syarikat tak dapat continue langsung dan insurgensi daripada Afghan sangat-sangat berkesan di sana. Mereka melakukan perang taktik gerila untuk melawan balik tentera Amerika Syarikat. Dan dekat Iran yang kawasan yang berbukit, memang perang jenis gerila daripada rakyat-rakyat biasa dia senang dilakukan. And first one, Iran pun sekarang ini membuat perang asimetri. Diorang dah tahu dah, diorang tak boleh kalahkan Amerika Syarikat dengan terus. Kekuatan Amerika Syarikat ni, mereka mempunyai kekuatan armada kapal perang yang sangat meluas. Mereka mempunyai fleet-fleet yang begitu banyak dan berada di serata dunia. Tentera udara mereka juga sangat-sangat